Okay guys, petang ni aku just nak share dengan korang rupa bentuk mug limited edition daripada Zeus. Okay, yang ni mesti korang jangan jumpa kan. Yang ni mesti korang jangan jumpa mug daripada Zeus ni. Yang ni sempena Chinese New Year itu 2026. Okay, yang ni diorang jual dekat certain tempat je. Tak silap aku dia jual dekat Lotus. Lotus ada. Okay, yang ni pack ni mug dengan Zeus Signature Mrs. Cafe Latte. Silap aku lah dalam tu. Okay, yang ni aku dapat dekat kolektor juga. Antara kolektor yang jual juga. Tapi aku dapat bukan aku beli sekali box lah. Yang ni aku beli memang loose item lah. Loose item yang diorang jual. Sebab yang ni memang susah nak dapat lah. Kalau kau nak cari dekat website ke dekat dia punya Shopee ke ataupun TikTok memang tak ada. So kalau kau nak dapatkan mug ni, korang boleh dapatkan dekat kolektor lah. Ataupun korang boleh pergi dekat Lotus. Lotus Jaya Grocer tak tahu ada ke tak. Yang tahu setakat ni dekat Lotus lah. So yang ni mug dia macam ni lah. Korang akan dapat dalam kotak tu. Kalau korang beli dekat Lotus kan, korang akan dapat satu kotak kongsi rezeki tu. Lepas tu dengan kopi, dia ada kopi 3 kotak kopi cafe latte. Tapi yang aku tak tahulah ada cafe latte je ataupun ada kotak, setiap kotak berlainan kopi tu aku tak tahu. Tapi yang aku jumpa ni cafe latte ada 3 kotak, lepas tu dengan mug. Okay. So yang ni mug dia macam ni, memang colour putih yang biru. Lepas tu depan ni ada macam smiley kan, comel. Lepas tu ada kaki. Dan dekat belakang ni ada dia punya logo Zeus lah. Dengan Zeus Coffee kat sini. Lepas tu bawah ni macam ni. Okay, product by Zeus. Lepas tu dia punya sepadu dia 300ml. Kita beli seat 300ml. So mug ni memang susah nak dapat lah. Kalau korang nak dapat sekarang ni kat kolektor mungkin ada. Dan korang boleh pergi dekat Lotus lah kalau masih ada. Dan kalau korang yang ada mug lid kan, penutup mug yang Zeus Blue punya tu, koleksi terbaru tu, kalau korang ada yang ni, kalau pakai kat mug ni pun boleh. Sebab aku try memang ngam-ngam kan pakai. So tutup rapat-rapat. Memang boleh tutup rapat-rapat. Nampak? Tu nice kan? Matching. Kalau korang dapat ada ni kan, ada ni korang boleh pakai dekat mug ni lah. Mug ni memang mug untuk lid yang ni sekali. Memang nice. Okay, so siapa-siapa nak dapatkan mug ni, macam aku cakap tadi lah, korang boleh pergi dekat Lotus ataupun dekat Shopee. Mungkin reseller dia jual lah. Yang ni mungkin dia akan jual loose lah biasanya kalau reseller. Tapi kalau korang nak yang gift pack tu, satu set dengan kopi, korang boleh pergi dekat Lotus kalau ada lagi lah. Okay guys, itu saja aku nak share untuk hari ni. Thank you for watching. Bye bye.